Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua, ada sekok lebih Wahabi duk berhujah lagu ni. Kalau Wahabi itu sesat, awat Allah bagi mereka kuasa kat Mekah dan Madinah. Dalam video kali ini, kita bongkar sedikit sejarah dan fakta. Betul ke menguasai kota suci itu tandanya akidah mereka betul? Jom kita tengok dulu video mereka. Lepas tu kita balas elok-elok. Nah, dia kena mikir molek. Saya malah nak kecek banyak buat Wahabi. Malah tu ikut dengan arus orang tu. Bila orang kata saya sedih. Tak, duk label orang tu gitu, label orang ni gini. Tak betul tuan-tuan semua. Kita kena kecek molek. Macam orang duk wayak lah ni. Dalam tulisan Facebook lah. Dia kata Wahabi ni ajaran sesat. Kalau sesat, awak pergi Mekah tu email dia tu. Puak-puak dia tu lah awak kata Wahabi. Atau awak pergi Mekah tu, awak balik rumah awak qadha ke semaya. Dengan Jumaatnya dengan gapo pergi Mekah. Awak qadha ke tak semaya. Lepas tu seluruh orang Saudi tu, dia 2-30 juta. Orang-orang lain 2-30 juta. Yang berakidah dengan cara mereka tu, adakah mereka sesat masuk ngakau belakang? Dengan mereka duduk semaya baik, puasa roh, mengapa kurang banyak padamu? Adakah mereka tu orang sesat? Lepas tu yang tiga awak kena mikir, takkanlah Tuhan tak betul. Beratus tahun bagi mereka jaga Masjid Haram Mekah dan Madinah. Kau tu nak mikir kita kena kecek molek tuan-tuan semua. Dia kena kecek banyak kaya. Amal prosesa amal. Orang nak dengar amal ni mudah ya. Jangan otodok. Jangan jadi orang ta'assub. Buka akal fikiran. Tengok molek dengan kacamata ilmu. Jangan hanya ikut mulut orang berkata. Kan kita kecek dengan ada ilmu. Dengan ada hujah. Baik, sepanjang sejarah Islam, Mekah dan Madinah ini bukan duk bawah ahli sunnah saja. Macam-macam puak pernah pegang. Pada tahun 930, puak Qarabitah iaitu Syiah ekstrim telah menguasai Mekah. Di pemain serang Mekah, bunuh jemaah haji, siap curi Hajarul Aswad lagi. Bawa pergi tempat mereka, simpan selama 22 tahun. Pada tahun 961 pula hingga 1171, dinasti Fatimiyah, yakni Syiah Ismailiyah pula, mereka kuasai Hijaz. Khutbah Jumaat pun sebut nama Khalifah Syiah, bukan main. Pada tahun 1803, barulah gerakan Wahabi dan keluarga Saud di pertawan Mekah dan Madinah merobohkan makam sahabat, rampai harta Masjid Nabawi. Bukan cerita dongeng, ni sejarah. Jadi kalau mengikut sipir Debai Salafi ni, Syiah Ismailiyah, Qaramitah, Mu'tazilah dan lain semuanya benar kerana pernah menguasai kota suci Mekah dan Madinah. Nampak tak bodohnya otak lebih-lebih Salafi ni? Jadi menguasai kota suci tak semestinya bukti akidah betul. Dalam Islam kita nilai kebenaran ikut dalil syarak, bukan ikut peta atau kuasa politik. Ulama besar macam Imam Nawawi, Imam Ghazali dan majoriti umat Islam pegang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan faham literal macam Wahabi tu. Kuasa politik ni boleh berubah. Sejarah telah membuktikan penguasa zalim dan sesat pun pernah pegang tempat suci. Jadi hujah Wahabi menguasai Mekah itu cuma retorik politik, bukan hujah agama. Kalau ada yang duk kata Wahabi tak sesat sebab mereka menguasai Mekah, ataupun sekarang ni imam di masjid Mekah sekarang adalah Wahabi, apa jawab lagu ni? Penguasaan terhadap Mekah bukan dalil kebenaran. Qaramitah dan Fatimiyah pun pernah pegang kota suci, tapi mereka tetap sesat. Kebenaran dalam Islam ditentukan oleh dalil, bukan siapa yang pegang kuasa. Kalau hampa rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Tinggal komen kalau hampa ada hujah lain atau nak cadang topik seterusnya. Ingat, dalam cari kebenaran jangan pakai lutut. Kita kena guna ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.